Jangan minum banyak kau tak tidur malam kau. Ya Allah, Abang Radin. Sudahlah Abang Radin. Abang Radin malu-malu dengan Liana ke? Saya rasa kan Abang Radin ni dia berminat dengan... Saya rasa dengan... Abang Radin yang mana? Coklat hitam. Coklat hitam. Hitam. Confirm yang hitam. Saya rasa Abang Radin ni dah boleh jadi saya punya moderator. Abang Radin kenapa ada apa-apa niat tak? Abang Radin jelaskan niat Abang Radin yang sebenarnya. Abang Radin kalau niat Abang Radin benar, nyata, insya-Allah kita boleh terima. Kita tak tahu niat dia. Tiba-tiba dia bagi gift. Kita jadi macam tuak. Mata kita macam dikaburi oleh duit-duitan itu. Ya. Tak boleh tau. Cakaplah seorang. Yelah. Okay, macam ni cerita dia. Kita orang kuarantin. Lepas tu macam kita orang teringin nak minum macam sedap-sedap. So kita orang pun order lah air cheese ni. Kesian tawa kat kita orang. Kita orang roti dah habis. Biskut apa semua. Sampai orang tak boleh tolong. Sebab apa? Sebab makcik-makcik semua kuarantin. Kita orang kluster. Keluarga kita orang semua kena kuarantin. Sabar ya, boleh tak? Suap. Sabar ya, sabar. Bawa green tea. Saya cakap. Satu-satu. Betul lah, satu-satu. Takkan Abang Radin baru bangun teringat kat... Teringat Abang Radin. Cincin dia memang dah beratur. Ya. Tapi tak berpunya. Tak ada nama. Semua tunggu sekejap boleh tak? Sekejap. Jangan keluar dulu. Biar sekejap. Korang macam mana ya? Macam mana ni? Maklumlah ni orang tua main TikTok tak pandai. Macam mana nak tutup? Tutupkan setting, tutupkan. Macam mana kita nak buat ni korang? Diam boleh tak? Bising lah kat tepi telinga orang ni. Awak buat sendiri. Kita tak nak tolong awak. Sebab kami nampak semua terbalik. Oh, yeah. Lepas tu nak buat macam mana? Macam ni. Kita suka-suka je korang. Suka-suka je korang. Tak tahu pula korang suka juga.